Ada orang tanya saya, rugi kalau simpan RM100 setiap bulan? Sebelum tu tuan-puan boleh save dan share video ni untuk rujukan di masa akan datang. Jawapannya, kita tak rugi pun simpan emas RM100 setiap bulan. Sebab kita bukan pelabur emas, kita adalah penyimpan emas. Fokus kita sebagai penyimpan emas adalah pertambahan harga emas setiap bulan. Bukannya sibuk tengok harga emas ataupun turun. Itu adalah kategori pelabur emas. Orang yang rugi simpan emas ni adalah dia simpan RM100 bulan ni dan terus berhenti dan mengharapkan keuntungan yang lebih besar bila harga emas tengah naik. Walhal hanya simpan RM100 je. Lagi buruk keadaan, dia simpan 100 bulan ni, lepas tu bulan depan ataupun tahun depan nak jual. Sangat-sangat salah itu. Bila dah rugi simpan emas, kata tak untung simpan ni. Walhal diri sini yang tak nak belajar ilmu emas. Nak kaya dengan emas bukan pada emasnya, tapi pada ilmunya. Jika simpanan berjumlah 3 hingga 6 bulan pendapatan pemasih tiada, guru emas saya kata, fokuslah jadikan emas ni sebagai simpanan. Itu lebih baik daripada pelabur emas. Kalau dapat untung jual emas, pergi tarik balik, hasil tersebut tidak akan menjadikan kita kaya pun. Puan-puan, kata guru emas saya, penyimpan emas lebih kaya berbanding pelabur emas. Sebab setiap bulan dia akan make sure kepiak emas dia tu bertambah. Fokus penyimpan emas dulu, membuatkan simpanan dia tak mudah bocor dan untuk jangka masa sepanjang. Jadi tuan-puan, tak kisah simpan RM100 ke, RM1 ke ataupun lebih daripada itu, consistent is the key. Konsistenlah menabur emas sebab asas membina kekayaan bermula dengan menyimpan. Bukan banyak gaji kita ada, tapi lebih banyak emas kita menyimpan, lebih banyak saving yang kita ada tuan-puan. Dapat sesuatu, bagi tuan-puan yang baru nak mula boleh klik link di bio saya, tu saya bantu dengan sebaik. Teruskan follow saya apa-apa tentang ilmu emas dan keuangan. Semoga bermanfaat.